Dia tak tahu dia tujuan apa hidup. Dia lebih dengar cakap bini daripada cakap Allah. Dia lebih dengar cakap laki ke arah larah daripada cakap Allah. Dia lebih diikutkan untuk kebahagiaan anak, walaupun bapa nak kena tuai dengan Israel. Demi kebahagiaan anak, bapa boleh letakkan ingatan terhadap Allah buat seketika. Kau nak tengok lepas kita mati besok macam mana anak kita pergi kubur kita? Kau tengok hari ni. Hari ni kau yang hidup atas dunia zaman yang ada sekarang mewah dengan rezeki ni, dalam berapa kali setahun, berapa kali kau ziarah kubur bapa kau ziarah kubur omak kau. Kalau seandainya itu keadaan yang kau lakukan kepada kubur mak kau dan bapa kau, engkau jangan harapkan anak kau akan sentiasa kunjung kubur kau, kerana bagaimana kau layan mak bapa kau dalam kubur, begitulah zuriat kau akan layan kau ketika kau terbaring di dalam kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahawa orang yang berada dalam kubur itu ibarat yang terkapai-kapai dalam lautan, yang sentiasa dalam keadaan menjerit-jerit dan minta tolong daripada anak zuriat mereka, daripada pahala-pahala tahlil bacaan Al-Quran ataupun sebagainya pada ketika itu. Duk leka layankan bini, duk leka dengan harta pusaka, duk lekakan dengan nikmat. Dia terlupa yang mak bapak dia terkapai-kapai dalam kubur mengharapkan bantuan daripada anak-anak dia. Tuan-tuan, mengerikan. Orang kalau tak dapat hidayat, satu hari kau suruh telan 2 batu nisan pun takkan dapat hidayat. Faham? Kau suruh telan batu nisan pun dia takkan boleh hidayat. Kau gendam dengan Quran ni, kau perah le hari dia pun, kalau dia kata tak ada hidayat, tak ada hidayat. Kena minta dengan Tuhan, minta tolong dengan Tuhan. Hebat.